Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Nur Adelia Kaisara binti Abdul Rahim dari kelas 3 Kreatif SK Seri Kelabang. Hari ini saya ingin berkongsi sebuah kisah yang sangat bermakna daripada sebuah buku yang bertajuk Sikap Bertangguh. Hasil karya Nur Azizul Harun, diterbit Mosken Resources Publication pada tahun 2011. Laras bahasa yang sederhana dan mudah difahami sangat sesuai untuk kanak-kanak seperti saya. Ia merupakan sebahagian daripada siri bacaan yang mendidik kita menjadi insan yang berakhlak mulia dan terpuji selaras dengan slogan anak baik lagi cerdik. Buku ini mengisahkan tentang seorang pelajar lelaki bernama Salman, di mana Salman mempunyai satu tabiat buruk iaitu suka bertangguh. Dia gemar menonton televisyen, bermain dan membuang masa dengan perkara yang tidak berfaedah. Akibatnya, kerja sekolahnya sering tertangguh, tidak kemas dan dibuat sambil lewat. Dia selalu dimarahi oleh ibu dan gurunya kerana tidak menyiapkan tugasan yang diberi. Sebagai seorang murid, saya mengambil kisah ini sebagai teladan dan pengajaran. Kerja akan bertambah banyak jika kita suka bertangguh. Rajin adalah sikap yang terpuji, bertangguh pula membawa rugi. Apa yang menarik, buku ini mengandungi beberapa cerita pendek yang menyampaikan mesej moral jelas dan berguna. Setiap cerita mengandungi pengajaran supaya kita menjadi pelajar yang lebih baik dan berdisiplin dan berhemah tinggi. Bagus tak buku ini kawan-kawan? Jom kita baca agar dapat perbaiki sikap kita yang kurang sempurna. Semoga kita menjadi anak yang berjaya dan membanggakan kedua ibu bapa dan guru-guru kita. Sekian, terima kasih.